Hai, saya Mr. Sini. Mari kita tengok MX bab 2 kuadratik berkaitan dengan graf. So, you tengok graf ini sekarang, apa yang dibagi ialah 90 darjah, ada satu garisan putus-putus. Kalau 90 darjah, artinya mereka adalah selari dengan paksi Y. Lepas tu, apa yang dia bagi saya ialah OJ adalah M units. Berarti, sini sampai sini adalah M units. Oleh itu, nilai X dari sini adalah M. Sini adalah X sama dengan M. So, kita sudah tahu sini adalah X sama dengan M. So, itu keyword dia. So, kalau sudah tahu X sama dengan M, soalan kata nak cari panjang KL dalam sebutan M. So, KL tu kat sini. Nak cari panjang KL. Panjang KL artinya panjang nilai Y kat sini. So, artinya you kena cari nilai Y. Yang you sudah ada ialah nilai X. So, dari sini, anda sudah tahu nilai X adalah sama dengan M. So, apa anda kena buat sekarang? Daripada nilai sini, sampailah KL, you kena carikan dia punya nilai Y. Mari kita cari nilai Y sama-sama. So, kalau X sama dengan M, macam mana buat? X sama dengan M. Jikalau X sama dengan M, ganti masuk persamaan pertama, lengkung. You akan dapat ini. Masukkan X menjadi M, inilah dia. So, artinya untuk lengkung ini, nilai L, apabila X adalah M, nilai sini adalah negatif M kuasa 2 tambah dengan 16. Satu lagi, bawah punya, buat benda yang sama. Masukkan X menjadi M. Artinya jadi M. Sekarang kita carikan Y dia. Pindahkan 4M ke sana jadi negatif. Settle. So, nilai Y dia, artinya sini. Nilai Y dia sini adalah 16 tolak dengan 4M. Apa soalan kata nak cari? Dia suruh cari apakah panjang daripada K hingga L. So, nak cari panjang sini hingga sini. Apa yang kena buat? Guna atas tolak bawah. Ini tolak ini akan dapat panjang dia. So, nak cari panjang KL. Apa yang you kena buat? Tolak. Guna atas. Tolaklah dengan yang bawah. Artinya 16 tolak dengan M. Letak dalam kurungan. Ingat, sebab sini adalah satu ungkapan. Mesti letak kurungan sebab kalau you buka kurungan, apa yang berlaku? Dia akan tolak dengan 16. Lepas tu negatif, positif. Lepas tu tolak. 16 tolak 16, bye-bye, hilang. Tinggal negatif M kuasa 2 tambah dengan 4M. Siap, itu dia KL dalam sebut. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.